Rumah ni owner nak jual 30,000, murah daripada harga market value. Market value dia 210,000 geng. Rumah ni gated guarded di Pansopori Ipoh Damai. Jom kita tengok. Alright, jom kita masuk geng. Unit ni terletak di tingkat 4, berkeluasan 635 square feet. Ini ruang tamu dia. Okay, just nice, memang besar juga. Untuk rumah di Ipoh Damai ni, hampa tengok dia punya layout memang cun. Sebab apa? Dia ada pembahagi. Ni ruang tamu dia. Okey. Dan di sebelah sini pula geng, kita masuk. Sebelah sini ada bahagian kitchen dia. Bahagian kitchen dia kecil sikit, sempit sikit. So, ni bahagian toilet dia. Toilet dia 1+1. Okey. Dan sini bahagian untuk nak letak washing machine dekat sini, kat depan ni. Dan ni bilik dia geng. Bilik dia ada 3 bilik. So, ini bilik yang first. Boleh katakan master bedroom dia. Boleh masuk double bed. Okay. Dia punya tingkap dia facing sebelah sana, tak menghadap rumah. Dan di sini dia punya bilik yang kedua. Bilik kedua dia ada double decker siap dah. So hampa nak buat sewa pun memang nice untuk rumah ni. Dan di sini bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni memang kecil lah. Bilik ketiga memang sempit sikit lah. Memang boleh masuk single lah. Ataupun setengah orang nak buat store. So rumah ni sesuai untuk siapa geng? Sesuai untuk siapa-siapa yang nak buat investment. Di Ipoh Damai ni, siapa yang tahu kalau buat investment, student-student UiTM, Politeknik, memang sesuai lah untuk unit-unit investment di sini. Dan siapa-siapa yang nak duduk sini pun nice. Sebab apa? Dia center dengan BM, center dengan Sepang Jaya. Jadi geng, rumah ni nak jual, harga jualan 190, nego 30,000, murah pada harga market value. Tingkat 4. Jadi geng, dapat rumah di Ipoh Damai ni, halo Abang Saudara Tanah, kita kontak sampai jadi.